Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami lagi, saya Zara. Saya Dahlia. Jadi macam biasa kami akan pergi interview orang sempena dengan program Hari Bumi pada hari ini. Jom. Jom. Okey, sekarang saya dengan bahagian bergotong royong kat kelas. Okey cikgu, cikgu puas tak tengok kelas ni bersih? So far saya rasa puas hati sebab before this kelas ni bukanlah teruk tapi sederhana, tapi dengan adanya program ni alhamdulillah lah kelas ni nampak lebih ceria, lebih menarik, lebih kemas dan tersusun rapi. Terima kasih cikgu. Alright. Okey, sekarang kita dekat bahagian gotong royong kat bahagian koridor kelas. Okey, saya tanya. Apa tujuan utama atau misi utama awak hari ni? Misi saya hari ni adalah untuk kemaskan setiap bahagian yang ada debu ataupun cobweb, laba-laba. And then nak bagi kelas kami ceria, lagi ceria, and luaran pun ceria. Terima kasih. Okey. So sekarang ni kita bersama dengan bahagian yang mengecat divider. Jadi selain untuk nampak cantik, apa function korang cat divider ni semula? Saya nak bagi nampak cantik, kami cat divider ni balik untuk nak bagi nampak lagi kemas lah. And then kalau dia tak cat, and then dia akan tak nampak hygienic. So kita kena cat untuk nampak kemas dan juga cantik semula. Okey, terima kasih. Okey cikgu, sebagai penyelaras program kita pada hari ini, kenapa kita kena asingkan sampah? Tak boleh ke campur je semua sekali? Okey, Assalamualaikum. Okey, saya akan menjawab kepada soalan Dahlia. Okey, kenapa sampah kita tak boleh campur sekali? Sebab sampah dia ada material yang berbeza-beza. Contohnya botol plastik, kaca, kertas dan tin. Okey, kalau awak campur semua sekali, pusat kita semula tidak akan asingkan. Jadi mereka akan bakar sampah tersebut. Okey, kesan daripada pembakaran tu akan menyebabkan pencemaran udara. Okey, yang tu adalah impak yang tak baik lah. Okey, bila awak asingkan sampah mengikut kategori, contohnya botol. Kita ambil botol lah. Okey, sampah itu akan dikitas semula dan digunakan semula menjadikan produk baharu. Contohnya kalau botol plastik, dia boleh tukarkan kepada botol plastik yang baru jugalah. Dan ada lagi contoh-contoh lain daripada botol plastik juga. Okey, kalau contoh macam tin. Tin, contoh tin minuman. Kalau awak pergi hantar ke tempat kita semula, mereka akan proses kepada produk baharu. Produk baharu tu tak kisahlah dari segi tapi bahan dia mesti samalah dengan tin. Okey, macam-macam lagi. Mereka akan kitar semula. Maksudnya takkan jumlah sampah tu tidak akan bertambah sebab sampah yang sedia ada akan diguna semula. Jadi kita dapat mengawal pembuangan sampah yang tidak terkawal. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey.